kalau tuan-tuan nak jimat elektrik kan. Okay, cara dia masa buat wiring tu, satu switch kalau lampu paling banyak pun kontrol 2 lampu. Jangan satu switch 4 lampu. Maknanya penggunaan dia kalau kita nak cerah sikit, kita buka satu switch lah. Jadi nyala 2 lampu. Kalau nak cerah banyak, kita buka 2 switch ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bersama saya lagi Madil Engineering. Okey tuan-tuan, alhamdulillah kita dah selesai untuk kerja-kerja tanam baseboard dan tanam pipe. Okey, jom sama-sama saya nak share dekat tuan-tuan, tengok macam mana kita buat selepas kerja-kerja tanam pipe. Lepas tu kita plaster sini sikit untuk tak bagi gerak dia punya baseboard tu. Okay, jadi jom sama-sama kita cek apa poin-poin yang telah kita buat dekat setiap bahagian. Saya nak mula dekat bahagian dapur dulu. Ni dapur basah. Okay, dapur basah ni ada soket dekat sini. Okay, ni telah kita buat untuk poin soket 3. Yang ni kita akan tarik 1 liter. Yang ni penggunaan dia hanya untuk mesin basuh saja. Kita tak campur dengan benda-benda lain lah. Okey, lepas tu seterusnya dekat bahagian ni kita ada exhaust fan 1, poin lampu 1 dan poin lampu 1 untuk luar. Okey, kita dah buat lubang exhaust fan. Okey, ni poin untuk exhaust fan punya, untuk hidupkan exhaust fan. Okey, nanti kita akan buat poin lampu dekat sini 1. Okey, untuk lampu luar kita dah buat 1 untuk lampu luar. Okay, jadi switch dia lampu luar tu, switch dia akan ada dengan exhaust fan sekali lah. 1 untuk exhaust fan, 1 untuk lampu luar. Ok, macam tu. Yang ni kita pakai pipe 3 suku saja, 20 mm. Ok, kalau pipe 3 suku ni tuan-tuan, dia kalau untuk litar 1.5 mm maksimum kita masuk 8 ke 7 gitu je. Kita tak masuk banyak lah. Kalau untuk 2.5 mm punya kabel boleh masuk maksimum kita buat 6 kabel saja. Macam yang ni 3 kabel lah, 1 liter kan, tak ada masalah. Ni kat bahagian dapur basah lagi. Okay, kita ada soket dekat sini 2, poin soket dekat sini 2, dan ni sini ada poin untuk exhaust fan untuk apa masak punya. Okay, kita dah buat 2 poin soket 1 liter. Sebab bahagian dapur ni kita tak lupi banyak, sebabnya penggunaan dia berat-berat hanya 1 liter 2 soket saja. Yang ni pun sama juga, 1 liter 2 soket akan balik ke DB, maknanya akan pergi 2 liter lah.